Welcome to the video on the Sijil Pelajaran Malaysia Chemistry Paper 2 Trial Examination. We will review and discuss the answers for this exam paper. Getah asli ialah polyisoprena, iaitu polimer berantai panjang yang terbentuk daripada unit kecil berulang. Getah asli dikelaskan sebagai elastomer kerana boleh diregang dan kembali kepada bentuk asal. Amonia ditambah untuk mengekalkan lateks dalam keadaan cecair supaya tidak menggumpal. Apabila getah asli bertindak balas dengan sulfur, proses ini dinamakan pemvulkanan. Sulfur membentuk rangkai silang antara rantai polimer, menjadikan getah lebih kuat, tahan haba, kurang melekit dan tahan haus. Jawapan utama ialah polimer berantai panjang, elastomer, amonia dan pemvulkanan. Takat beku ASID lauric ialah 43.8 darjah Celsius. Jenis zara dalam ASID lauric ialah molekul, kerana ASID lauric ialah sebatian kovalen. Semasa penyejukan, ASID lauric berubah daripada cecair kepada pepejal apabila mencapai takat beku. Proses ini dinamakan pembekuan. Pada graf, bahagian mendatar menunjukkan suhu malar semasa pembekuan kerana tenaga digunakan untuk menyusun zara menjadi pepejal. Pada 30 darjah Celsius, ASID lauric ialah pepejal. Pada 45 darjah Celsius, ASID lauric ialah cecair. Jawapan utama ialah molekul, pembekuan, 43.8 darjah Celsius, pepejal dan cecair. Aspirin ialah ubat untuk melegakan kesakitan, maka aspirin dikelaskan sebagai analgesik. Namun, aspirin boleh menyebabkan kesan sampingan seperti ulcer perut jika digunakan secara tidak sesuai. Pesakit yang mengalami gatal-gatal, bengkak dan artritis memerlukan kortikosteroid kerana ubat ini mengurangkan keradangan dan tindak balas imun berlebihan. Bagi penuras air berasaskan nanoteknologi, allotrope karbon yang sesuai ialah grafen. Grafen mempunyai luas permukaan besar dan rongga sangat kecil yang membenarkan molekul air melalui tetapi menapis zara pencemar. Jawapan utama ialah analgesik, ulcer perut, kortikosteroid dan grafen. Soalan keempat berkaitan duralumin dan gentian optik. Duralumin ialah alloy aluminium yang ringan dan kuat. Unsur lain dalam duralumin boleh terdiri daripada kuprum, magnesium atau mangan. Duralumin lebih kuat daripada aluminium tulen kerana atom asing mengganggu susunan teratur atom aluminium. Hal ini menyebabkan lapisan atom sukar menggelongsor apabila daya dikenakan. Untuk pengiraan, jisim satu gerabak ialah 35 tan bersamaan 35,000 kg. Jika duralumin mengandungi 93% aluminium, jisim aluminium ialah 32,550 kg. Bahan sesuai menggantikan wayar kuprum ialah gentian optik kerana menggunakan cahaya, lebih laju dan mempunyai jalur lebar lebih besar. Soalan kelima membincangkan gas hidrogen klorida HCl dalam metilbenzena dan air suling. Ikatan dalam HCl ialah ikatan kovalen kerana hidrogen dan klorin berkongsi elektron. Dalam metilbenzena, HCl tidak mengion untuk menghasilkan ion H tambah, maka tidak menunjukkan sifat ASID dan kertas litmus biru kekal biru. Dalam air, HCl mengion menghasilkan ion H tambah, menyebabkan larutan berasid dan kertas litmus biru bertukar merah. Untuk pengiraan, mol HCl ialah 480 bahagi 24,000, iaitu 0.02 moles. Isi padu larutan ialah 0.5 desimeter padu. Kepekatan HCl ialah 0.04 moles dm kuasa negatif 3. Nilai pH ialah negatif log 0.04, iaitu kira-kira 1.40. Soalan keenam, membincangkan kadar tindak balas magnesium dengan ASID sulfuric. Eksperimen I menggunakan ASID lebih pekat dan mengambil masa 30 saat. Manakala eksperimen 2 menggunakan ASID lebih cair dan mengambil masa 60 saat. Faktor utama ialah kepekatan ASID. Gas yang terhasil ialah hidrogen. Persamaan tindak balas ialah magnesium tambah ASID sulfuric, menghasilkan magnesium sulfat dan hidrogen. Mol magnesium ialah 1.2 bahagi 24, persamaan 0.05 moles. Nisbah magnesium kepada hidrogen ialah 1:1, maka mol hidrogen juga 0.05 moles. Isi padu hidrogen ialah 0.05 darab 24, iaitu 1.2 desimeter padu atau 1200 cm padu. Eksperimen I lebih cepat kerana perlanggaran berkesan lebih kerap berlaku. Soalan ketujuh membincangkan sebatian ionik, ikatan kimia dan pelarut organik. Struktur zara sebatian Z menunjukkan susunan ion positif dan ion negatif yang teratur.
maka sebatian Z ialah sebatian ionik. Sebatian ionik terbentuk melalui pemindahan elektron. Zara subatom yang terlibat dalam ikatan kimia ialah elektron valence. Bahan P dibentuk oleh karbon dan oksigen, maka bahan P ialah karbon dioksida Colorado 2. Jisim relatif CO2 ialah 12 tambah 2 darab 16 bersamaan 44. Untuk menanggalkan cat minyak pada baju, bahan yang sesuai ialah turpentin, kerana turpentin ialah pelarut organik. Cat minyak larut dalam pelarut organik tetapi tidak larut dengan baik dalam air. Soalan ke-8 membincangkan penyesaran halogen dan pemindahan elektron. 1,1,1-trichloroethana digunakan untuk mengesahkan kehadiran halogen kerana menunjukkan warna halogen dengan jelas. Halogen yang lebih reaktif boleh menyesarkan ion halida yang kurang reaktif. Susunan kekuatan ejen pengoksidaan secara menaik ialah X, Z, Y. Dalam set 2, setengah persamaan pengoksidaan ialah 2 bridge negatif menghasilkan bridge 2 tambah 2 elektron. Setengah persamaan penurunan ialah Y2 tambah 2 elektron menghasilkan 2Y negatif. Maka Y2 ialah ejen pengoksidaan, iaitu klorin. Larutan L ialah larutan ferrum 2 sulfat. Untuk mengesahkan iodin, tambah larutan elektrod P ke dalam larutan kanji. Warna biru tua menunjukkan iodin hadir. Soalan ke-9 membincangkan peretakan hidrokarbon, sebatian organik dan nilai bahan api. Hidrokarbon C7H16 dipanaskan dengan mangkin untuk menghasilkan etena dan hidrokarbon Q. Proses ini ialah peretakan. Mangkin yang sesuai ialah aluminium oksida atau silikon dioksida. Formula Q ialah C5H12. Untuk pembakaran etena, persamaan seimbang ialah C2H4 tambah 3O2 menghasilkan 2CO2 tambah 2H2O. Bilangan mol etena ialah 5600 bahagi 28, iaitu 200 moles. Nisbah menunjukkan 1 mol etena menghasilkan 2 moles karbon dioksida, maka karbon dioksida ialah 400 moles. Isi padunya ialah 9,600 desimeter padu. Tindak balas I ialah pengoksidaan dan tindak balas II ialah pengesteran. Rumah Siti lebih menjimatkan kerana nilai bahan api per gram lebih tinggi. Soalan ke-10 membincangkan haba penetralan, pH, ASID kuat dan ASID lemah. Haba penetralan ialah perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas ASID dan alkali. Tindak balas ini exothermic, maka nilai delta H negatif. Bagi ASID kuat dan alkali kuat, haba penetralan hampir negatif 57 kJ per mol. HR ialah ASID etanoik kerana ASID lemah, manakala HQ ialah ASID kuat kerana mengion lengkap dalam air. HR mengion separa, jadi sebahagian haba digunakan untuk pengionan. Larutan TOH mempunyai pH 13, maka POH ialah 1. Dan kepekatan ion hidroksida ialah 0.1 moles dm kuasa negatif 3. Isi padu TOH yang diperlukan ialah 40 cm padu. Botol A ialah ASID oksalik dan botol B ialah ASID sulfuric.